Ini yang paling ramai yang tanya, bang, macam mana nak charging Boleh charging kat rumah ke? Boleh, tak ada masalah. Okay, ni tempat charging dia. Dia sama je macam soket periuk nasi tu kan. Dia pakai plug 3 pin juga, tapi cuma dia ada box charging itulah. So nanti cucuk kat sini, lepas tu charge kat rumah. Okay, lagi satu, ramai yang tanya, bang, Lion G1 ni kalau duduk rumah apartment macam mana? Boleh cabut bateri ke? Tak boleh. Lion G1 memang tak boleh nak cabut bateri. Sebab kenapa? Bateri dia dekat sini. Untuk bateri, saya dah tukar bateri lithium. Sebab kenapa? Original dia bateri lead acid. Lead acid ni macam contoh bateri kereta, bateri motor korang tu kan. Dia sama. Yang tu sebab dia tak kuat sangat. Kebanyakan orang pakai EV ni, dia akan modify, dia akan tukar, dia akan upgrade bateri lithium. Bateri lithium ni dia akan kuat. Lagi kuat lah. Berapa volt tengok bergantung pada korang. Nanti saya akan terangkan untuk bateri ni. Okey, yang ni ramai yang tanya, bang, motor EV ni berapa cc dia? Motor EV ni dia tak sama macam motor petrol. Dia tak pakai cc, dia pakai watt. Kalau kat dalam road tax tu nanti dia akan tulis watt, dia tak tulis cc. Contoh sini dia ada juga nombor enjin. Nombor enjin tapi dekat hak motor lah ni, contoh ni nombor enjin dia. Okey, nanti dekat dalam road tax korang dia akan tulis 3000 watt. Kalau motor korang 3000 watt, dia akan tulis 3000 watt lah. Dia sama je macam motor biasa. Ada nombor chassis, ada nombor enjin. Tapi nombor enjin dia dekat hak motor. Nombor chassis kat sini, bang. Okay, ni dia punya nombor chassis. Buka, nanti ada nombor chassis. Kalau korang nak tahu lagi apa-apa, korang boleh komen. Nanti saya cuba buat video dia.